Sekarang ni ada macam-macam jenis projector headlight dekat market. Semua pun cakap terang, semua pun cakap bagus. Tapi betul-betul function ke tidak, kita pun tak tahu. Antara sebab-sebab yang korang kena tukar projector headlight ni, salah satunya ialah bila jangka hayat casing projector korang tu dah rosak. Yang kedua, lampu malap. Even korang tambah booster pun, still malap juga. Dan yang ketiga, lampu terbias bila driving time hujan. Ini bahaya, babe. So, dekat sini ada projector headlight daripada OLL. Katanya, ni upgrade version dari model OLL sebelum ni. Yang ni lebih terang, cutting line lagi sharp. So, jom kita unboxing dulu. So dekat sini ada 3 jenis projector headlight daripada OLL, iaitu X3 Pro, X5 Pro dan X7 Pro. Untuk lampu low beam saja, watt untuk X3 Pro ialah 50 watt, manakala untuk X5 Pro ialah 60 watt dan yang terakhir sekali X7 Pro ialah 60 watt. X7 Pro ni wattnya walaupun rendah, tapi disebabkan ada laser teknologi, lampunya lebih terang, lebih jelas. Kesemua projector headlight ni bersaiz 3 inci dan boleh dipasang untuk hampir semua jenis kenderaan. Senang kata universal lah. Cakap banyak pun tak guna. Jom kita demo dulu dekat luar. Tengok macam mana dia punya pergi. Okey, yang ini ialah X3 Pro low beam dan high beam. Manakala yang ini pula X5 Pro low beam dan high beam. Dan last sekali X7 Pro low beam dan high beam. Macam aku cakap, model ni dia lain sikit sebab dia menggunakan laser. So cahaya dia pun ada beza sikit. Sekarang korang tengok pula perbezaan jarak lampu standard dengan lampu projector daripada OLL. Projector headlight OLL ni boleh mencapai jarak sehingga 150 meter tau dia punya lampu. So memang korang nampaklah segalanya yang dekat depan tu. Harap-harap tak nampak benda bukan-bukan sudah. Lepas tu korang tengok pula dia punya cutting line. Clean je kan. So korang memandu pun jelas, orang depan korang pun tak silap. Selain tu juga projector headlight daripada OLL ni tak terjejas cahayanya ketika hujan. So korang dah tak perlulah nak risau lagi bila driving time hujan sebab OLL projector memang steady. Produk dah tengok, demo pun dah tunjuk. Kalau lampu korang ada masalah malap dan tak terang, pilihlah OLL projector headlight sebagai peneman korang.